Syed Mukhtar Al-Bukhari adalah filantropis daripada Malaysia. Beliau telah membuat banyak jasa di Malaysia, antaranya adalah Islamic Art Museum dan juga University of Al-Bukhari di Kedah sana tu. And obviously Syed Mukhtar Al-Bukhari ada banyak syarikat lain, antaranya adalah MMC Port. So baru-baru ni kita dapat berita bahawa this guy yang terlibat dengan this guy akan mengetuai MMC Port. Maksudnya dia akan mengetuai pelabuhan plural di Malaysia. This is a problem. Beliau telah diarahkan untuk meletakkan jawatan di port di Dubai. Tapi kenapa kita pula ambil dia dan hire dia untuk mengetuai pelabuhan di Malaysia? Dan since our minister beri kenyataan macam ni dan dia tak ada kuasa untuk buat anything regarding our port, kita harap Syed Mukhtar Al-Bukhari will do something, take action. Just stop all this hiring. Kita tak nak orang macam ni untuk mengetuai port di negara kita. This is very dangerous. Rakyat Malaysia, please do your part. Pergi ke website BDS Malaysia, ada template email ni, just click the link dan dia akan automatic hantar email kepada MMC Port dan juga Syed Mukhtar Al-Bukhari untuk menghentikan pelantikan ini. To those who knows him personally, please help us to send this message to him. We do not want someone who is linked with Epstein to have access and manage our port.